Buka seluang. Buka seluang ni kita nak buat umpan. Kita tahan dekat area kelong lah ni. Oh, kelong kat sana. Ni bombat. Dah tu. Okey, baik. Baik bang. Tak ada makan ha? Tak ada makan tu sekali nak goreng nasi tu. Jom kita nak pergi tengok rawai ya. Pagi ni ada yang umpan dah habis, kita nak letak umpan baru. Dan kita nak tengok mana tahu ada rezeki lagi tambahan. Pagi ni kawasan kita tahan rawai malam tadi. Tak ada Zal. Tak ada. Mana tak ada ni yang berumpan tu siap. Sayang ni rambut putih tu. Kita buat rambut lain ganti dah. Ni kita punya seluang nampak tu. Kena pukat tadi. Umpan kita lah. Yang mati pun boleh guna. Campur lah. So, kita top up balik. Mana umpan habis kita top up balik. Ya. Okey. Okey. Mana ada umpan lagi? Satu depan ada umpan lagi. Kita buat yang luar pula. Ni umpan cantik ni, sekejap tu. Tak saling, orang ni depan ni orang ambil umpan dah ni. Allahu Akbar, tu dah kena burung pula. Allah kesian. Kain lekat di tepi mulut tu. Sat, kami proses. Allah kesian kat dia. Sat, kami buka. Kesian lah. Kain lekat tak, ni kacip elok di tepi mulut ni. Sabar, sat, kami buka. Oh, dah kena burung pula. Oh, boleh buka apa? Aduh. Tolak sikit. Ya, aku buka ni. Aku dia tokak noh. Oh, tu dah lengkap. Bara pada ni. Allah, nah dah. Allah. Tu dah kesian. Ni tolong buka. Kena burung pula. Sikit je. Sikit ya. Sikit. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita makan burung. Tak letak tepuk. Takut dia tak boleh terbang. Tak boleh tu. Tak boleh terbang. Okey. Takut dia lenguh kan. Letak je lah atas tepuk. Lagi kalau dia terbang, dia kuat sikit dia terbang. Pelepas kan. Ya. Dia basah kan. Okey, tak apa. Mana? Oh, cantik lah burung ni. Okey, nah dah lepas dah. Dia ambil terbang dah. Okey, tak sini. Oh, alhamdulillah terbang. Selamat. Ha. Alhamdulillah. Go.
Oh, penat. Okey, selesai tahan rawai. Sarapan dulu. Apa lu? Nasi goreng belacan dengan ikan baung goreng. Bawang goreng. Mantap lah. Baung goreng. Mantap lah. Berak gam-gam tu. Oh, kelak. Tengok apa lah? Oh, kepala. Kepala. Dia kepala lagi, dia nak berenang tak boleh, kena ambil ekor tu. Kepala satu, ekor tu baru boleh berenang. Oi, ekor tu. Kau makan dengan aku je kupuk. Aku lah aku tak mau tak over. Ekor dah tidak tahu. Weh, ini nasi banyak tinggal jai. Ikan fresh. Nak balik lewat Okay, kita tengok rawai seterusnya. Ini rawai bawah. Malam tadi punya ni. Umpan mati. Ini rawai bawah. Tak ada hasil lah. Tak ada lagi. Ada. Empat lah. Iya banyak makan ni. Tali ya, tali terpiar je. Oh, alhamdulillah. Hasil yang pertama. Cik jadi je tu. Alhamdulillah. Dia. Hasil pertama. Bawang kuning. Itu pun berminyak bibiak ah. Nak lucu dah je. Sikit lagi ah. Dah, doa lah tu dah. Oh, kasak. Oh, kasak dah ni kasak. Kasak dah sekilo dah ni. Sehat yang hang bawa balik mana tadi? Oh. Alhamdulillah. Kasak tu kan. Ini bukan katak ni. Oh, makan cekak. Makan cekak tu. Apa? Ni kena malam tadi punya. Bekas mata tu macam lama lah. Ikan tu yang makan. Ambil koi. Wih, kasar je. Saya dah ni. Wih, besar. Gorgon. Semua kecil ni tu kalau aku besar dah tu. Ni kira secekak. Oh, secekak tu. Dia bawang kuning kan tu. Dah hitam ada kuning ni. Alhamdulillah. Gorgon. Oh, gorgon. Lagi. Oh, ada lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang keempat, kelima. Ni semua malam tadi kena ni. Oh, secekak. Gorgon.
kok. Dah, ada lagi sampai sana. Oh tu. Roman naik apa tu? Oh dia. Oh, Wan pula. Alah. Weh, Wan kena ni, sakit dia lompat ni. Dalam. Ada Potong je. Arwah ni sini kecil je. Oh. Dah biasa sekilo lebih. 2 kilo. Barang. Oh. Dia kena ambil dorong. Ni saya sekilo ni. Sekilo. Pagi ni kita naik sungai, kita cari pengai Sebarau tengah dengan bottom. Sungai kecil. Sungai kecil ke awal sini? Sini sungai kecil ke ni? Oh, sungai besar. Okay, pagi ni kita naik ke sungai besar. Kita bottom dan juga casting lah, tengok orang ada Sebarau kat tengah sekarang. Oh, cantik ayak tu ni. Oh, hijau. Hijau ke biru-biruan. Nampak oh, bawah-bawah tu. Sampai dasar tu. Utama ni yang jai kita boleh masuk bila ayak turun tu. Oh, cantik. Memang cantik lah kawasan ni. Ya, Sungai dia. mata air. Naik sampai ada tukang jelang. Okey. Oh, ayak tu ni. Lagi boleh pakai selong tu bottom. Masa nak try balik ni. Oh, mandi je. Oh. Santai tu. Kalau kata tadi kita macam bottom kan. Mana? Bye-bye. Boleh duduk sini lah. Siput. Sipu kita menaik gambung. Ingat? Oh, sedap bau Maggi. Oh, buka. Aku nak bawa berambut ni dia kan. Oh, aku buka pula lah. Buka angkat aku ni, aku takut ni. Oh, bawang kuning tu. Mantap lah bang. Angkat sikit, nak tengok. Angkat sikit, nak tengok. Oh. Rumah tekek kena apa? Okey. Mantap. Hasil yang kedua. Mantap lah bro. Oh, kelia. Itu dia hasil. Hasil kita merawai. Oh. Tak. Tu dia asal dia kuning, dia naik masuk dalam tasik jadi kain gelap tu kulit dah. Dia tukar color.
Berjaya lah. Cekong berjaya. Sukses. Ini cekong kita. Abang Jai. Oh, mantap. Kenapa tidak siap? Masih senang ikan. Tidak siap. Bagian kecil-kecil dia lah. Ambil. Sekok. Ambil besar. Ini Sekok lah. Bagi dia mah. apa dia tu? Plastik koyak. Ada.